taklah, aku tak sedih, aku okey. So doktor rasa perkara tu betul tak untuk diteruskan, ataupun bila you sedih you kena luahkan sedih tu? Okey, dia macam ni, betul tak betul tu macam ni. Dia tak betul kalau kita kat public lah. Takkan kat public kita nak jadi macam sedih, nak cerita aku sedih. Kau faham tak aku sedih kan? Tak pernah macam tu. Lain pula jadi Dia sebenarnya macam ni. Prinsip nombor 1, bila kita ada stress atau depression atau anxiety, kita perlu validate. How to validate ni important tau. Tapi banyak orang cakap love yourself. Apa tu love yourself kan? Kau takkan pergi spa hari nak love yourself tak? Bila saya tanya, kita pergi spa, pergi minum kopi kan? That's not love yourself because you don't understand. Okay, hari ni kita cari kongsi. Okay, love yourself ni sebenarnya ialah happy atau sedih kan? Atau kita achieve something, kita kena immediate action. Okay, for example, kalau kita sedih, selalunya badan kita ada ego defense mechanism tau. Bila kita sedih, kita akan automatically hasilkan satu feedback yang taklah, aku tak sedih, aku okey. Betul. Aku sedar. Ya. Sebab kita nak jadi kuat, especially men lah, lelaki lagi lah. Dia ada masculinity, jadi dia akan macam the ego is there, so dia takkan nak menangis kan tiba-tiba kan. Padahal baru je kena abuse dengan isteri pagi tadi. Kan saya banyak kes saya cerita ni, banyak kes kena abuse dengan isteri ni. Ni saya cerita. So tapi dia orang akan jadi kuat, akan kuat juga di hadapan ramai. So therefore sebenarnya kita validate ialah ambil masa sendiri kita kan, masa kita dalam kereta pun tak apa, tapi bagi peluang self dialogue, cakap aku sedih tadi, aku kena marah. Tetapi ada syarat dia, tetapi kena bagi masa. Berapa lama nak sedih ni? 5 minit, 10 minit, setengah hari. Faham. Kebanyakan orang dia drown. Dia bilangkan sedih, aku memang sedih sampailah bila-bila tak habis sedih. So you have to remember, when you give yourself validate, yes, acknowledge tadi tu buat aku sedih. So jangan, walaupun ada that defense mechanism mengatakan kenapa aku nak sedih, aku okey je. Sometimes it can be a positive toxicity. Bahaya kalau lama sangat. Sekali-sekala okey lah. Tapi lama-lama dia jadi positive toxicity. So therefore, berapa lama? Okey lah, setengah hari lah aku nak sedih ni. Aku tak nak cakap sama siapa. I need my own time. I need my own time. I don't want to speak that well. Dan kedua, dia cakap, but I promise I'll come back stronger. Okay, That's the dialogue.